Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita sangat bertuah kerana kita ada Khairil Aslan Abdul Rashid, iaitu pendaki solo negara. Okey, di mana beliau ni memang hebat. Nanti beliau akan ceritakan pencapaian Bro Aslan ni. Dan bersama kita juga ada adik-adik, iaitu UTP Eros Cycling Club. Jadi saksikan video ini sehingga penghujungnya. Okey, Bro Aslan, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Okey, boleh ceritakan misi jelajah semenanjung Malaysia ni? Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera. So, hari ni hari ke-30 kayuhan solo fat bike mengelilingi semenanjung Malaysia. Fat bike ni baru kedua kali lah. Tahun lepas setahun saya pusing semenanjung Malaysia juga. So, genap setahun saya pusing sekali lagi. Kayuhan ni akan tamat di Selangor. InsyaAllah pada hari Sabtu ni. Hari Sabtu ni 25 bulan 2 2023. So total kilometer about plus minus 2,400 kilometer. Okay. Total semenanjung lah? Satu semenanjung. Okay. So kita ambil jalan paling besar. Jalan coastal. Coastal road dipanggil. Cuma misi kali ni kita sambil untuk membantu satu pertubuhan anak-anak OKU lah. Kan? Saya blast dia punya nombor akaun, so pada siapa-siapa yang nak kata membantu berinfak walaupun RM1 lah kepada pertubuhan Akademi Pemata Impian di Semenyih. So direct terus ke akaun diorang, jangan bagi duit kat saya. Saya tak terima apa satu sen pun untuk ni, kita just direct. Kita tak nak nanti orang salah anggap kita collection untuk duit ni yang isu dia berat sangat. 2023. Okey, terima kasih Bro Aslan. Itu dia misi Bro Aslan. Okey, tapi kita pun nak mengenali juga tentang Bro Aslan ni. Boleh ceritakan tentang diri Bro Aslan daripada mana dengarnya? Orang Perak juga kan? Okey, cerita sikit. Okey, nama saya Khairil Aslan Abdul Rashid. Saya berumur 49 tahun. Okey. Saya berasal dari Taiping, Perak. Saya anak jati Batu Kurau. Memang orang Perak. Saya menetap di Selangor since 94. Background saya mechanical engineer selama 11 tahun di Sony Malaysia Sdn Bhd. So 2004 saya ambil keputusan untuk quit job. Quit job selama 11 tahun sebagai engineer. So saya nak duduk dalam sepenuh masa dalam adventure because this is my life, this is my passionate. Mencari satu-satu ilmu penjelajahan yang tak ada di mana-mana universiti di dunia. So that's knowledge kita bawa balik, kita share satu dunia untuk public. Macam mana penjelajahan kita. Background saya seorang full time world adventurer. Kita bukan hanya berkayu basikal, cuma bila off season pendakian gunung, saya akan menjelajah bertouring. Suatu ekspedisi yang gila, kita tak boleh jadi orang normal. Kita kena jadi gila. Gila yang berwawasan. Sebabnya kalau kita jadi orang normal, saya berani garanti lah, siapa yang buat macam ni takkan capai apa yang nak buat. Kita ada beberapa projek yang cukup besar, projek dunia. Macam hujung tahun nanti kalau diumurkan umur panjang, diberi kesihatan yang baik, saya akan memulakan pendakian The 14 Peak, 14 puncak tertinggi dunia, 8,000 meter. So fasa pertama akan bermula on winter. Saya akan buat off season, pendakian off season, yang mana tidak dibenarkan mana-mana pendaki dunia buat pendakian off season. So saya akan apply untuk 3 puncak tertinggi dunia 8,000 meter, iaitu Everest, Makalu dan Lhotse. Puncak pertama, puncak keempat dan puncak kelima, 3 sekali dalam satu expedition. So kalau ada rezeki on November akan start fly to Nepal. So saya suka buat satu benda yang di luar kotak seorang manusia biasa. Bukan kita nak tunjuk kita hebat, tetapi suatu benda achievement ni kita nak inspire manusia. Sebab nothing is impossible, okay? Kita just do it. So whatever, tapi suatu benda yang kita nak buat, kita perlu tahu tentang diri kita sepenuhnya. That's why kita kena mengenali diri kita 100% sebelum kita nak buat satu perkara yang di luar batas kotak seorang manusia biasa. So samalah kalau kita tengok you all semua berkayu basikal kan, you all kena tahu di mana diri kita untuk berkayu basikal. Sebabnya rata-rata kalau kita orang tengok kayu basikal adalah satu macam satu hobi, okay? Hobi. Tapi
bertouring basikal ni dia bukan sport. Dia adalah life. Dia adalah kehidupan. You can bentuk macam mana you nak touring. Dia macam cerita tentang bahagia lah. Kita kalau nak cari bahagia ni tak dapat. Okey? Kita tak boleh cari bahagia. Sampai mati pun kita akan jumpa bahagia. Tapi kita kena cipta bahagia kita. Okey? Sama juga macam touring. You nak touring macam mana? Okey. Touring ni orang tak boleh komplain. Macam dia ni bukan kayu. Kadang-kadang naik kereta, lepas tu bawa kayu balik. Orang kalau cakap macam tu, orang tak faham tentang touring. Touring ni macam you nak pergi backpackers. Betul? Okey, you jalan kaki sampai situ, you hitchhiking, betul? Tahan kereta, pergi. Oh, tempat cantik baru you jalan kaki balik, tengok view, enjoy view. Dia sama, touring macam tu. Kadang-kadang satu jenis yang panjang, view tak berapa menarik, you rasa, malas lah. Tahan lori. Okey, naik. Sampai-sampai satu view yang bagus, cakap, berhenti. You nak start kayu. Itu up to you. Depend on you. How many mileage you want? Satu hari you nak kayu berapa kilo? 80? 100? Cuma bila touring ni, dia adalah kehidupan. Macam mana you nak ambil momen-momen yang hebat, you know. Because dalam dunia, setiap inci perkara hebat, setiap inci perkara yang cantik di dunia yang Tuhan cipta ni, hanya dua cara je boleh kita lihat. Yang tanpa kita miss walau seinci pun. Apa dia? Jalan kaki dengan kayu basikal. You bawa motorcycle, pulas minyak. You bawa kereta, pulas steering. You miss banyak perkara-perkara indah. Rela ke tak rela? Hati kita ni ada jiwa. Kayu ni kena ada jiwa. Bila once ada jiwa, ada soul, letih ke, penat ke, perit ke, berat ke, ringan ke, dia tak ada keterpaksaan dalam diri. You tetap buat. Itu yang kita enjoy buat. Kita tak ada rasa merungut, tak ada rasa apa, kita tetap buat. Kita rasa, lagi 40 km lah. Tengah hari, panas, terik apa semua. Tapi kita tetap buat. Ini beza dia. Dia kena ada soul, ada jiwa. Macam you all lah study kat UTP. Kenapa you masuk UTP? Kenapa you tak masuk UKM ke, UMT ke, apa semua universiti lain? Kenapa you masuk UTP? Sebab kita ada tujuan. Kita minat ke arah tu. Bila sekadar masuk UTP, you just masuk, sekadar nak masuk universiti, tapi tak ada jiwa, you study pun tak enjoy. Right? Itu je. Kadang-kadang orang cakap, just nak masuk universiti. Masuklah, ambil lah course apa-apa. Ini salah sebenarnya dalam hidup. Better you jangan masuk belajar. Better you pergi kerja. Benda apa yang suka nak buat. Itu dalam kehidupan kita, macam tu. Whatever benda yang you nak buat, dia kena ada relate dengan kehidupan. Baru hierarki hidup ni, kita ada hierarki dia. Tersusun. So one day, apa kau nak jadi? Okey, Bro Aslan. Ya. Terima kasih banyak-banyak. Bukan saja berkongsi pasal basikal tapi pasal kehidupan jugalah untuk adik-adik ni. Okey, sekarang kita buka peluang pada adik-adik ni untuk bertanya soalan. Kan? Okey, kita nak tengok macam mana student UTP tanya soalan. Ada tak soalan untuk Bro Aslan ni? Kan abang travel fat bike satu Malaysia semua kan. Macam saya personally memang macam nak, tapi saya tak akan buat seorang sebab saya risau atas isu keselamatan. Contoh, so apa benda yang abang bawa macam dari segi tools, contoh ada bawa Kau risau dari segi keselamatan macam diri kau? Diri saya. Takut orang rompak ke, macam tu. Dia sebenarnya, once kita ni niat bermusafir. Kau nak buat 30 ke 40 hari, pusing. The whole Peninsula Malaysia. So bila kita pergi seorang, sebenarnya bila kau nak tunggu kawan, kau takkan mampu buat. Sokong, setuju. Kau tak payah cakap, aku nak tunggu kawan. Dia macam ni tau. Di dalam hidup ni, jangan ada if. Faham tak? Kau dah semangat lah. Aku nak buat bawa road bike, nak pusing semenanjung Malaysia. Tapi kalau, nampak? Tapi kalau jadi apa-apa macam mana? Aku seorang lah. Nanti orang datang sini sambung aku macam mana Sebenarnya, kau tak payah nak tunggu orang jatuhkan kau. Diri kita sendiri yang jatuhkan diri sendiri. Sebelum buat satu perkara. Perkataan if ni pembunuh paling senyap silent killer. If. Kalau.
Kau ada dalam hidup ni kalau sampai kiamat pun kau takkan buat apa pun. Dia senang je. Ikut prinsip apa? Nothing impossible. Nike kata just do it. Kau pegang dua ni, settle tau. Apa yang terjadi nanti dekat sana, kau tayar pancit ke apa ke, itulah satu pembelajaran dalam kau punya perjalanan. Nak mendewasakan diri kita. Macam mana kita nak survive. Waktu tu tayar pancit tengah panas, kau dah buka tayar, tukar. Baru kau cakap, uish, inilah diri aku. Kau belajar. Kau nak cerita tentang orang apa? Samun. Untuk yang beginner lah. Yang adik-adik ni, kita ni memang jiwa touring ni memang ada lah. Tanyalah, kebanyakan ada. Tapi masih tak bersedia untuk sebulan, untuk sahur. So kalau orang kata dalam konsep geli-geli lah, 3 hari 4 hari, the best persiapan untuk adik-adik kita ni macam mana? Okay. Untuk geli-geli touring 3 hari 4 hari weekend. Dia macam ni tau. 60, 80, 100. Tapi kalau nak enjoy, 60 ke 70 satu hari. So, kita punya speed 18, 20. Sampai santai. That's why sebenarnya, dia sebenarnya tak kisah pun kau nak buat berapa ratus kilo. Yang penting, korang kena learn how to caden your bike. Caden kena penting, baik. Caden kena bagus. Walaupun kayu-kayu taman, that's why kadang-kadang orang cakap, "Ush, aku kayu-kayu taman je, buat apa nak set up basikal?" No. Basikal ni penting. Kalau kau salah pilih basikal, salah set up basikal, insim kau tak betul dengan kau punya body frame apa semua, dia effect dengan kau punya body tu. Setahun 2 tahun kau kayuh, benda tak betul, kau punya slip disc lah apa semua. That's why kita walaupun tak pro, kita kena set up basikal macam orang pro. Sebab apa? Yang inilah yang membantu kita untuk kita belajar tentang caden yang bagus. Kalau kau tak tahu kau punya insim, habis lah. Insim ni adalah ukuran daripada ujung telur kita ni sampai ke ujung tapak kaki kita. So, dah hampir 20 tahun dari kepala sampai ke kaki, memang every 3 month orang akan hantar everything. Tak pernah beli baju, tak pernah beli kasut, tak pernah beli apa lah semua. So, beli baju Melayu nak raya. Setakat kasut-kasut macam ni, token ke apa semua, memang sponsor akan hantar. Bulan bintang. Bulan bintang tak ada. Tak pernah lagi approach bulan bintang. Tahun ni. Tapi Baju Melayu ni. kita dah achieve benda ni. Kita dah survive banyak perkara. Sampai kita nak jadi sampai ke tahap ni. Dulu sama macam mana? Saya dulu macam mana aku nak approach orang suka kat aku. Bila orang tengok aku je, orang boleh panggil, orang boleh bagi duit. Kan? Orang nak kita, orang suka kita. Macam mana kita nak buat orang nak kita, orang suka kita? Kau kena tahu tau. Orang kalau dah suka kita, kau jual batu kayu pun orang beli. Macam hari ni lah, dipanggil oleh UTP, Bam ada bilik 5 star. Tidur rumah. Okey, beri tepukan kepada Bro Lehan. Tolong. Dia cakap dekat saya, Lan, okey tak? Hei, mau tak okey? Bawah pokok pun boleh tidur. Ini kan dalam bilik macam tu. Macam ada kipas, katil semua. Come on bro. Kita dah pernah hidup susah bro. So the best lah day 3 hari 4 hari tu. Berapa bajet yang play safe lah untuk student-student kita ni? Okey, dia satu macam ni. Korang ni nak buat style macam mana? Touring banyak style. Touring ada credit card touring. Ni orang-orang yang macam ni. Duduk hotel, makan dekat restoran. Korang rasa, bagi saya, kalau korang rasa nak jadi, orang kata, more experience, more story yang boleh korang ingat, kan? Jangan tua tanpa cerita, kan? Penjelajahanku ilmu buat kamu. Ini saya punya tagline lah. Okay? So, benda-benda macam ni, bagi saya, better korang buat yang, orang kata apa, on adventure style. Kayu bawa kemah, bawa apa semua, kan? Bawa raw material, masak. Itu lagi chill bro. Kan? Kau kayu. Contohnya kau nak pergi touring, pergi Pulau Pangkor lah contohnya. Okay, ambil style macam tu dulu. Okay, kayu dari sini, pergi Lumut. Bawa naik atas feri. Sampai Pangkor, korang kayu.
sampai Teluk Rubiah ke mana, set up kemah, masak. Ataupun kolek-kolek duit, pergi makan dekat warung-warung. Okey, what? Bro Aslan, saya nak tanya juga. Ha. Yang saya kagum ni pasal saya kan, kalau bawa kereta pun kadang sesat juga, bergantung pada GPS. Macam Bro Aslan, kayu jauh-jauh ni kan, macam mana your navigation? You pakai app apa, macam mana? Dia sebenarnya, Allah ni, dia dah bagi kita satu navigation yang paling hebat di dunia. Kata hati. Kau nak pakai navigation apa? Garmin, Sunto. Ni, hati ni. Navigation paling terbaik di dunia yang Allah cipta. Tapi orang tak pernah nak pakai. Sebab apa? Bila korang ada Waze, Google kan, korang tak ada orang kata satu sifat nak nak berjumpa dengan orang. Korang rasa macam sombong korang ni, oh ikut Waze. Ikut je. Orang tepi jalan ni korang buat tak tahu. Right? Betul? Tapi bila kau pergantungan kepada brand navigation ni, brand hati ni, kau terkejar, kau jumpa. Bang, jalan ni kan, boleh tembus tak dekat jalan yang tu? Boleh? Dan abang akan cakap, daripada mana ni? Dia akan, dekat situ ukuah akan bermula. Soalan daripada saya lah kan, yang mungkin yang terakhir lah. Yang saya kagum yang unik lah bagi saya, orang ni kadang-kadang bila touring ni, dia kadang pakai touring bike, pakai gravel bike sekarang ni kan. Tapi kenapa Bro Aslan memang padu lah kan, pakai fat bike? Itu kadang soalan tu memang soalan cepu mas lah. Orang suka tanya, tak berat ke? Orang kata kan. Sebenarnya bagi saya, berat, ringan, cantik, huduh, panjang, pendek, it's a very subjective. Dia terpulang pada hati kita, jiwa kita. Kalau basikal ni berat ke, ringan ke, macam mana pun kalau jiwa kayuh, kau bagi besi ke, batu ke, kayu, kau tetap boleh kayuh. Jangan kau rasa sikit nak kayuh, timbang basikal. Tapi kalau kaki ni ala-ala gitu, basikal kau timbang sekati ke, dua kati ke, sekilo ke, 2 kilo, kau tetap tak boleh kayuh. That's why saya kayuh fat bike touring ni, hardcore touring ni, sebab apa? Bukannya apa tau, kita ni nak menguji mental kita tahap paling tinggi. Pasal kita tahu diri kita suka buat satu benda yang adventure, yang di luar kotak seorang manusia biasa. So why not kita uji diri kita ni semaksimum mental ni. Because physical ni, kita kena tahu, kau kuat macam mana pun physical, every second akan dimamah waktu. Tapi apa yang tinggal? Mental. Mental yang boleh. That's why kita daripada awal training mental kita semaksimum yang mungkin. Frame prototype yang dibuat oleh saya masa saya nak buat first saya buat rekod pertama dunia cross satu glacier ice di border Tibet Utara India, minus 35 degrees. So you all boleh tengok basikal sudah pergi satu tempat yang tak terfikir manusia boleh pergi. Road to minus 35 degrees. Okay. Ni frame dia sampai sekarang saya pakai. So yang ni body chromoly. Dia bukan ada color paint. Ni bukan di color painting. Ini adalah color ni dari satu sistem spark electric 450,000 kilowatt. Dia spark dia keluar color ni. Okay. So tayar ni 4.7. Dia punya white. Saya pernah pakai 5.05, lagi besar pada ni, warna putih. So ini 505 asal dia dulu Top Pack sponsor saya. Cuma masa Top Pack sponsor untuk tayar-tayar kecil normal on 26 punya tayar. So bila kita sayang ni is a very super light punya trailer dalam dunia. So saya custom balik untuk buka dia punya sendi ni. Saya custom balik on machine shop, buat balik material yang sama. So extended untuk aluminium kat belakang tu untuk buka tayar besar saiz 20 inch. So baru dia nampak dia solid sikit lah. Dulu tayar kecil je. Tapi bila kita tukar tayar besar, dia jadi berat. So kayu fat bike ni, dia tak ada relax. Dia memang always cadence, all the way. Pasal bila dah dapat momentum, korang tak boleh nak, kan, bila korang kayu road bike, bila kita dah dapat momentum, kita stop pedal, basikal pergi kan. Fat bike knock. Dia akan, momentum akan turun. So korang kena tekan balik.
So cadence kena bagus. All the way cadence. Non-stop. 2-3 jam cadence. Untuk tanda terima kasih kepada Bro Aslan. So kita ada sedikit cendah hati goodie bag. Okay. Ni untuk Bro Aslan, terima kasih. Terima kasih banyak. Sudi melawat UTP ya. So saya ucapkan terima kasih banyak ke UTP, student-student UTP, kepada Abang Solehan, kepada Cik Nan kita kan. Moga dirahmati Allah SWT. So untuk student UTP, apa orang cakap apa? Apa-apa nak buat, jangan pandang belakang kan. If tu buang terus kan. Nothing Jalan terus. possible. Just do it. Good luck for UTP student. Terima kasih, all the best kepada Bro Aslan. Ini adalah daripada channel saya, Oh, Sembang Basikal Sembang Isteri. Basikal. So saya pun impian saya ada tanam untuk bikepacking juga. Macam Bro Aslan kan, ni Bro Aslan ni merupakan inspirasi lah. So ni boleh buat Okey, tidur lah okey. kan, boleh buat tidur. Malam ni pakai terus. Saya kadang suka macam ni. Saya banyak frame. Oh frame okey. Frame Alright. kat koleksi galeri saya kan. Terima kasih. Ini ialah Kongsi kempen jalan saya. raya, okey. Kongsi jalan raya lah supaya pengguna jalan raya yang lain prihatin kepada penunggang basikal. Baik. Alright. Terima kasih. All the best to Bro Aslan. Ingat, jangan tua tanpa cerita. Assalamualaikum.